Korang pernah nampak mentadak tiba-tiba terjun bunuh diri dalam air, lepas tu ada benda hitam keluar dari badan dia? Kalau korang nampak, itu bermakna mentadak tu dah jadi zombie. Kenalkan, hairworm atau cacing kuda. Ini adalah parasit yang paling psycho dalam dunia serangga. Mula-mula, mentadak akan termapkan larva cacing ni secara tak sengaja. Cacing tu akan membesar kat dalam perut mentadak tu berbulan-bulan, makan lemak dia, tapi biarkan organ penting hidup supaya mentadak tu tak mati. Bila cacing hitam ni dah besar panjang, boleh cecah 3 kali ganda saiz mentadak, dia perlukan air untuk membiak. Kat sinilah dia akan kawal otak mentadak tu. Cacing ni akan rembeskan protein khas yang buatkan otak mentadak tu jadi gila dan tertarik pada pantulan cahaya air. Mentadak yang dah kena mind control ni akan berjalan macam zombie mencari sungai atau lopak air dan terus terjun bunuh diri dalam air tu. Sebaik saja mentadak tu lemas, berbelit-belit cacing hitam gergasi akan meronta-ronta pecah keluar dari punggung mentadak tu untuk berenang cari pasangan. Alien wujud weh. Korang meremang tak tengok cacing ni keluar? Jangan lupa like, komen dan share.